Yang mana masih mencari lagi rumah semi-D dekat dengan Sungai Udang ataupun Bertam. Kat belakang saya ni rumah baru semi-D cluster dekat dengan Taman Bertam Impian. Jom kita masuk. Rumah semi-D cluster dekat dengan Taman Bertam Impian Melaka. So ini adalah design dia. Bukaan dia adalah 35 kali 75. Lepas tu ada 4 bilik, 2 bilik air. Jom kita masuk. So ini adalah bahagian ruangan posh dia. Okey, macam biasa ini adalah bahagian living area dia lah. Okey, masih lagi ongoing di kita punya projek. Okey, ada pintu sliding di bahagian tepi dan juga master bedroom di bahagian depan lah. Okey, kemudian bahagian belakang kita ada 4 bilik, 2 bilik air. So ini adalah bilik yang kedua. Ini adalah bilik yang ketiga. Okey, kat luar ni kita ada tandas. Dan ini adalah bahagian ruangan kitchen. Ada satu lagi bilik di bahagian belakang. So total kita ada 4 bilik, 2 bilik air. So untuk bahagian belakang, bila tuan-tuan, rumah kita ni adalah rumah semi-D cluster. So dia akan bersambunglah adalah ruangan bahagian belakang. So cluster dia akan bersambung dengan binaan rumah belakang. Untuk semi-D macam biasa, lebihan tanah di bahagian tepi 10 kaki. So untuk rumah ni, semi-D cluster dekat dengan Taman Bertam Impian Melaka. Unit tengah, saya tak silap saya ada 2 sahaja yang available. Bermula dengan 405,000. Okay, unit corner lot dan juga end lot masih ada lagi. So promotion untuk rumah ni, booking hanya RM500 sahaja. Lepas tu kalau tuan-tuan beli rumah intermediate ataupun rumah tengah, tuan-tuan akan dapat cash rebate sebanyak RM8,000. Dan keistimewaan kalau tuan-tuan beli rumah corner lot ataupun rumah end lot, tuan-tuan akan dapat rebate sebanyak 10%. So tak cukup dengan tu, developer bagi lagi free legal SPA dan juga free MOT dan juga untuk duty stamp. Okay, so yang mana berminat boleh kontak saya, Faizal Hartanah, tekan je link dekat bio. Bye-bye.